Bangun. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Okey, boleh duduk. Okay. Cuba tengok dekat tempat awak ada sampah tak? Kalau ada, buang dekat dalam tong sampah. Cikgu. Okay, bagus. Hari ni apa khabar semua? Sihat? Sihat. Tahu tak hari ni kita nak belajar topik apa? Tak tahu kan? Tahu. Cikgu nak tanya satu soalan dekat awak. Apa nama panggilan yang digunakan dekat rumah? Adik. Adik. Kakak. Oh, banyaknya. Okey, jadi pada hari ni cuba tengok ni, cikgu ada sediakan video untuk kamu. Kamu tengok video ni, nanti cikgu akan tanya apa golongan kata ganti nama diri yang terdapat dalam video ni. Lepas tu nanti kamu sebut, boleh? Boleh. Juga akan ada tetamu. Mereka akan makan tengah hari di sini. Ibu akan sediakan nasi ayam kepada mereka. Jika begitu, bolehkah saya bantu ibu? Ya, Ibu. Bolehkah kami bantu Ibu? Kamu berdua memang baik. Hina ambil ayam ini dan cuci. Baik, ibu. Syafiq, ayam yang sedang dicuci, masukkan ke dalam periuk itu. Baiklah, ibu. Wah, seronoknya Syafiq dan Mika membantu ibu memasak. Okey, jelas ke? Ke nak ulang lagi? Jelas. Sekarang cikgu nak tanya, siapa sukarela nak jawab apa kata ganti nama diri yang ada dalam video ni? Okey, silakan. Mereka. Yana? Ibu. Ibu, wow. Ada lagi ke? Saya. Oh, pandainya. Okey, semua pandai. Syafiq. Oh, Syafiq. Betul kamu. Okey, semua pandai. Jadi hari ni tahu tak kita nak belajar apa? Kata ganti nama diri. Betul. Hari ni kita akan belajar kata ganti nama diri. Betul. Hari ni kita akan belajar tentang kata ganti nama diri. Apakah kata ganti nama diri? Kata ganti nama diri adalah perkataan yang digunakan untuk menggantikan nama orang. Siapa tahu kata ganti nama diri ni tergolong kepada berapa? 3, cikgu. Apa tu? Kata ganti nama diri pertama. Betul. Kata ganti nama diri yang kedua. Betul. Kata ganti nama diri ketiga. Okey, betul. Sampai 3 je, tak ada 4, tak ada 5. Kata ganti nama diri terbagi kepada 3. Kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga. Okey, jom kita tengok definisi bagi kata ganti nama diri pertama. Kata ganti nama diri pertama bertujuan untuk menggantikan nama sendiri ketika berkomunikasi ataupun bertutur. Sebagai contoh, kata ganti nama diri pertama dalam video tadi apa tadi? Kata ganti nama diri pertama? Saya. Betul. Sebagai contoh, aku, saya, Patik, hamba, beta, kami dan kita. Maksudnya kami dan kita ni adalah seorang tu lebih daripada satu. Okey, faham? Faham. Ini merupakan contoh dalam ayat. Siapa nak baca contoh pertama? Saya. Siapa? Dululah. Okey, silakan. Saya suka makan nasi ayam. Okey, contoh kedua. Saya Patik perlu menghadap sultan. Lagi. Saya cikgu. Silakan. Kami mahu ke pantai. Lagi satu lagi contoh. Silakan. Beta mahu berjumpa dengan Hang Tuah. Okey, berdasarkan contoh dalam ayat ni, jadi kat sini kita dapat lihat bahawa kata ganti nama diri pertama, saya, Patik, kami, beta. Okey, faham? Faham. Seterusnya adalah kata ganti nama diri kedua. Siapa nak baca definisi untuk kata ganti nama diri kedua? Saya Silakan. Okey, kata ganti nama diri kedua bertujuan untuk menggantikan nama orang yang diajak bertutur atau bercakap. Okey, sila duduk. Faham tak apa definisi dia? Tak faham kan? Okey, biar cikgu terangkan. Bermaksud kat sini, bila saya contoh saya cikgu bercakap dengan kawan saya, cikgu yang lain. Maknanya tu adalah saya mengajak kawan saya untuk bercakap dengan saya. Faham tak? Okey.
Jadi contoh kata ganti nama kedua adalah kan daripada kata ganti nama pertama saya akan butuhkan kepada anda, awak, kamu, engkau, kalian. Manakala partik pula akan bila kita bercakap atau berkomunikasi dengan orang yang berada dengan kita, kita bertukar. Tuan hamba, tuanku, faham tak? Kalau tak faham boleh tanya ya. Ini merupakan contoh dalam ayat. Tak apa, yang ni biar cikgu bacakan. Bolehkah saya berkawan dengan awak? Awak merupakan kata ganti nama yang kedua. Betul. Saya mahu ikut kalian ke pantai. Kalian merupakan kata ganti diri nama kedua. Okay. Apakah katik tuanku? Tuanku merupakan kedua. Okey. Pandai ya semua. Yang ni kata ganti nama diri ketiga. Siapa nak baca definisinya? Saya cikgu. Silakan. Definisi dia bertujuan untuk menggantikan nama orang yang diceritakan halnya. Faham tak definisinya? Faham? Okey. Jadi orang ketiga yang kita saya bersama dengan kawan saya, kami orang pertama dan orang kedua bercerita tentang orang ketiga. Okey. Jadi kat sini kita panggil, kita gunakan dia, beliau, mereka ataupun baginda. Okey, ni merupakan contoh. Siapa nak baca? Ada yang nak baca? Ke nak suruh cikgu baca? Silakan Yana. Saya suka berkawan dengan Adi. Dia baik. Dia tu apa? Dia tu kata ganti nama diri yang ketiga. Betul, pandai. Sila duduk. Terima kasih. Yang kedua biar cikgu. Awak nak baca? Oh, silakan. Bagusnya pelajar saya. Mari kita ikut mereka ke pantai. Mereka? Kata ganti yang ketiga. Betul. Satu lagi, siapa nak baca contoh ketiga? Saya cikgu. Silakan. Baginda seorang yang bertanggungjawab. Baginda merupakan? Kata ganti nama diri ketiga cikgu. Ya, betul. Pandainya. Okey, sekarang cikgu nak buat aktiviti. Cikgu tahu bahawa awak semua suka sangat kalau kita buat aktiviti, betul tak? Betul. Okay. Jadi aktiviti ni nampak tak atas meja? Okay, kita akan bagikan kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama dan kumpulan kedua. Dalam atas meja setiap kumpulan ada laptop dan juga ada tab. Jadi dekat dalam laptop dan tab tu ada satu link. Jadi cikgu nak awak buka satu link tu dan jawab soalan tu dalam aplikasi Canva. Semua dah buka? Dah. Okey, cikgu bagi masa 3 minit untuk awak jawab soalan tu. Silakan. Okey, baiklah. 3 minit telah berlalu. Semua dah siap ke? Okey. Dah siap, bagusnya. Okey. Jadi nampak tak? Yang cikgu tulis dekat sini ni. Jadi setiap wakil kumpulan tolong hantar satu wakil untuk tulis jawapan kamu dan bentangkan secara ringkas. Siapa nak mula dulu? Kumpulan mana? Satu ke dua? Kumpulan satu ke dua? Kami cikgu. Okey, silakan kumpulan satu. Siapa wakil? 2 orang, 3 orang tak apa. Boleh semua. Okey, saya cikgu. Silakan. Saya lah lebih sikit. Cikgu yang pertama kan. Okey. Dah ni kan. Betul ke? Boleh. Maaf cikgu. Tak apa. Kenapa dua kita? Maaf cikgu. Gugup. Okey dah cikgu. Silakan. Terima kasih. Ada lagi ke wakil yang nak tulis, yang nak sambung balik? Wakil daripada kumpulan satu. Saya. Silakan. Cikgu boleh ke tulis mana-mana? Boleh je. Tulis semua pun tak apa. Tak apa, saya nak bagi ke orang lain pula. Okey, silakan. Kata ganti nama diri kedua. Jawapan dia anda. Betul tak cikgu? Betul. Yana suka ni. Kenapa ni? Apa lagi? Satu lagi yang lain? Satu. Betul. Apa? Satu lagi kita kami. Kami. Lengkap betul.
Engkau. Satu lagi cikgu untuk kata ganti nama diri yang kedua. Okey, betul. Terima kasih cikgu. Ada lagi ke yang nak jawab? Kami. Mesti aku bulan kedua. Tak apa, kita gabung terus. Sebab kita dah tak cukup waktu, jadi gabung terus. Silakan. Okey, ada cikgu tengok. Nampak kamu. Silakan duduk. Terima kasih ya. Kata ganti nama pertama, saya baca sama-sama dengan cikgu lah. Boleh tak? Boleh. Apakah kata ganti nama pertama? Saya, kita, kami. Apakah kata ganti nama kedua? Anda, kamu, engkau. Apakah kata ganti nama ketiga? Beliau, mereka, ia. Pandai. Jadi, boleh tak? Ada lagi? Boleh tak cikgu nak minta satu wakil untuk rumuskan apa yang kita belajar pada hari ini? Siapa? Gani cikgu. Siapa? Silakan. Okay, hari ini kita dapat belajar tentang kata ganti nama diri yang pertama, kedua dan ketiga, dan macam mana kita nak menggunakan kata ganti nama tersebut, cikgu. Okey, betul, silakan. Okey, cikgu tambah sikit. Kata ganti nama ni kita gunakan untuk menggantikan nama seseorang apabila kita bertutur. Dan kata ganti nama ni terbagi kepada tiga seperti yang Hauzani cakap tadi. Kata ganti nama pertama, kedua dan ketiga. Baiklah, itu saja topik kita untuk hari ini. Pada minggu hadapan kita akan belajar pula kata objektif. Terima kasih. Terima kasih cikgu.